Okey, baik, saya kongsikan cara macam mana untuk membuat pengisian di rekod perkembangan murid pendidikan Islam untuk tahun 3. Okey, baik, untuk tahun 3, yang pertamanya dia ada butang tahap penguasaan. Tahap penguasaan ni dia ada tilawah, bidang hafazan tilawah, kefahaman tajwid, hadis, jawi, aqidah, ibadah, sirah dan adab. Ini adalah untuk pengisian TP. Kemudian ada butang yang kedua, ini adalah untuk pengisian markah UPSA dan UASA. UPSA dan UASA. Analisis ini kita ada analisis keseluruhan individu setiap bidang, analisis UPSA dan UASA, kemudian tambah murid. Ini adalah butang tambah murid untuk kita masukkan murid ke dalam sistem rekod perkembangan murid ni. Kemudian dia ada butang padam murid untuk kita padam murid-murid yang pindah ataupun murid yang orang kata memang dah tidak ada dalam senarai, maka kita boleh padam dia. Okey. Kemudian kita ada juga cetak untuk keputusan UPSA, UASA, rekod murid secara individu dan juga rekod murid keseluruhan. Baik, so pertama sekalinya adalah kita pergi pada butang fungsi tambah murid. Okey, baik, untuk tambah murid kita perlu copy dan paste sahaja di ruang ini. Okey, so dia tak perlukan nombor. Okey, nama sahaja. Sebagai contoh saya kat sini, ini nama kelas 3 dan 5. Alright, so saya dah paste dalam ni tanpa nombor. Okey. Kemudian kita klik simpan. So yang ini dia ambil masa sedikit untuk dia masukkan nama-nama ke dalam sistem ni. Okey, kita tunggu sehingga pop-up ini hilang. Bermaksud kita sudah pun berjaya daftarkan murid ke dalam sistem ini. Alright. Okey, so pop-up dah hilang. So kita semak sama ada nama telah pun masuk ke dalam sistem ataupun belum masuk lagi. So kita ambil tahap penguasaan. Kita klik bidang tilawah. So kita tengok dah ada nama-nama murid di sini. Alright. So tahap penguasaan dia ada bidang dia. Ini adalah bidang pendidikan Islam. Dan kita klik tilawah. Okay, so kat sini dia keluar tilawah. Okay, kalau kita klik hafazan, di sini dia tertukar kepada hafazan. Okay, kita patah balik kepada tilawah. Tilawah. Bacaan yang kita tajuknya ialah surah Al-Kafirun dan surah Al-As. So kita masukkan tahap penguasaan murid di sini. Okay, kalau contoh TP6. Okey, kita masuk je sebagai contoh saja, TP5, TP4 sebagai contoh. Okey. Kemudian bawah sekali dia boleh ya sama ada kita sudah pun masuk surah Al-Kafirun dahulu, kita simpan, ataupun kalau memang kita dah mengajar dua-dua tajuk ini dah selesai, kita boleh masukkan terus tahap penguasaan murid dan kita klik simpan TP. Right. Okey. Kemudian sama juga untuk bidang hafazan. Bidang hafazan kita klik dia surah Al-Kafirun, surah Al-As, kita masukkan juga TP dia. Kemudian kita simpan. Okey. Simpan, kemudian kita masuk pada ayat kefahaman surah Al-Fatihah. Ini pun kita masuk juga tahap penguasaan dia. Sama, kemudian kita klik simpan. Okey, sama sahaja yang lain sampailah kepada adab. So kita tengok tajwid, kita ada tajuk izhar halqi, idgham ma'al ghunna, idgham bina ghunna, iqlab, ikhfa hakiki. Kemudian hadis, mudah dikasihi, tua dihormati, jawi, indahnya negaraku, jauh perjalanan luas pemandangan, negeri cantik budaya menarik. Okey, aqidah, al-alim dan al-hakim, beriman kepada kitab, kemudian ibadah, bersuci daripada hadas, solat, sunnah ab'ad dan hayat, kemudian sirah, wahyu teragung, sifat tabligh Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah, dan last kali adab, adab tidur, adab belajar, adab bersyukur, cintakan sunnah Rasulullah. Baik, so ini semua adalah tahap penguasaan yang kita akan masukkan ke dalam semua tajuk-tajuk pendidikan Islam ni. Baik. Bila kita dah simpan semua, selesai, kita juga boleh masukkan markah UPSA dan UASA. UPSA, kita klik UPSA dan kita masukkan markah. Dan saya dah buat grade secara automatik, sebagai contohnya ialah 90A. Right? So grade ini saya dah buat 40D. Okay. So ini dia auto grade. Okay. Kemudian siap je kita klik simpan. Okay. Kemudian fungsi padam murid. Okay. So fungsi padam murid ni sama ada kita nak buat pilih semua pun boleh, ataupun kita select, kita pilih murid yang kita nak padam dia dalam sistem. Okey, kemudian tekan sahaja padam terpilih. Okey, selesai. Kemudian cetak ni klik sahaja ni untuk UPSA. Okey. Boleh print terus. So di sini yang saya dah isi tadi dah ada. Okey, kemudian keputusan UPSA semua pun sama. So di atas ni header dia secara automatik dia akan ada nama sekolah, nama guru, nama kelas. Okey. Kemudian rekod murid individu, kita pilih saja murid mana. Okey, cetak. So dia keluar kat sini. Okey. Ni. Maksudnya bidang tilawah surah Al-Kafirun TP berapa. Setiap tajuk dia keluar
TP dia. Okay. Kemudian keputusan UASA. Keputusan UASA semua murid pun ada. Kemudian rekod murid semua. Yang ni. Okay, kita tengok So rekod murid ni semua ada. Bagi contoh saya ada isi Anisha Nur Inara ni. Tilawah dia berapa. Kemudian last sekali ni purata TP dia ni. Dia akan kira purata paling banyak sekali. Okay. So 5. UFSA dia 90 markah. UASA dia saya tak isi sebab ini sebagai contoh sahaja. So kita boleh print. Alright, itu sahaja. Terima kasih.